everyone. Jadi, kali ni pelajar kulineri mempelajari lagi menu-menu appetizer tapi daripada pelbagai masyarakat dan juga negara. So, mereka ada sesame ball, chicken boxing dan juga prawn tempura. So, dekat sini mereka akan belajar juga hasilkan pelbagai jenis sos. Tunggu apa? Stay tune dan tengok video ni. So, apa kata kali ni kita interview student kita pula. Boleh kenalkan nama awak dan awak asal daripada negeri mana? Saya Muhammad Amirul Fifi, berasal pada Kedah, Sungai Petani. Alright, so saya ada dua soalan nak tanya ke awak. Apa cabaran utama yang awak hadapi untuk hasilkan menu hari ni? Ini agak kekangan masa sikit lah untuk hasil 3 menu. Dan 3 menu tu kami buat chicken boxing, prawn tempura, sesame ball. Okey, jadi daripada semua menu awak buat ni, apa teknik baru yang awak kuasai? Saya belajar debon ayam, asingkan tulang pada isi ayam. Saya dapat belajar macam-macam teknik untuk masuk ke industri nanti. Thank you so much. Bye. Pas dah siap tu, barulah kita plating pinggan kita cantik-cantik. So, tunggu apa lagi? Jom tukarkan impian kepada sebuah realiti. Kejar cita-cita korang sekarang nak jadi usahawan ke, chef ke atau apa-apa saja? Jom, Kemas Kono 2025 jadi buka.